Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Hani Danila dan saya Madiza Husna. Kami merupakan wartawan anda pada hari ini. Selamat datang ke channel TVPSS Cemetery anda. Hari ini kita bawakan satu video yang sangat istimewa, iaitu sempena Hari Guru. Guru ibarat pelita yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa mereka, siapalah kita pada hari ini? Dalam video kali ini, jom kita sama-sama raikan jasa dan pengorbanan guru-guru yang telah banyak membentuk dan siapa diri kita sekarang. Teruskan menonton dan jangan lupa like, share and subscribe sebagai tanda penghargaan buat semua guru di luar sana. Enjoy the video. Sanggup melepaskan kenangan indah dan tercatat dalam sambutan Hari Guru ini. Guru-guru dan murid-murid, setiap kali sambutan sehubungan dengan ini, saya dan murid-murid mengambil kesempatan untuk mengucapkan ucapan terima kasih cikgu atas segala jasa dan bakti guru selama ini untuk pendidikan anak bangsa. Guru-guru melafazkan ikrar dan janji suci, iaitu mendidik dan memimpin putri negara kita. Guru juga seiring berubah dan terus berubah dengan batas. Perubahan ini dipacu oleh kemajuan sains dan teknologi dan buatan. Kemajuan teknologi yang melanda kehidupan masyarakat terhadap ini yang berusaha Puan Mentua sambutan Hari Guru 2025. Guru-guru negara Malaysia dengan ini berikrar mendukung terus cita-cita kami terhadap tugas kami dan menyatakan keyakinan kami Baiklah, ini saya bersama dengan Puan Pengetua SMK Bandar Tasik Puteri. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Baiklah, pertanyaan saya kepada Puan Pengetua, apakah harapan dan pesanan Puan Pengetua kepada guru-guru cemetery? Okey, terima kasih atas soalan.
Jadi saya ingin berpesan ingin berkongsi dan ingin memberi ucapan terakhir saya lah di sini sebagai pengetua. Besarlah harapan saya agar semua guru di SMK Bandar Tasik Puteri ini dapat bekerjasama untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik dan memberikan sumbangan kepada anak-anak didik ini, mengajarlah dengan seikhlas yang mungkin, memberi tunjuk ajar yang sepatutnya dan mendoakan agar anak-anak SMK Bandar Tasik Puteri ini terus berjaya di dunia dan di akhirat. Saya percaya dengan pengalaman dan pengetahuan ilmu yang ada pada guru-guru ini dapat dikongsikan dengan anak-anak murid, dan saya percaya insya-Allah mereka akan dapat membentuk anak-anak murid yang mempunyai sahsiah yang tinggi dan pencapaian akademik yang cemerlang dan menjadi insan yang berjaya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat Okey, sama-sama. Okay, bye. Baiklah, kini saya bersama dengan band Free Kids Sekolah SMK Bandar Tasik Puteri yang telah membuat persembahan untuk sambutan Hari Guru 2025. Pada pendapat kalian, mengapakah kita perlu menghargai guru kita? Okay. Pada pendapat saya, kita perlu menghargai guru kita sebab diorang telah ajar kita orang perkara-perkara yang kita tidak tahu sebelum ni, dan diorang telah treat kita orang macam anak diorang sendiri. Jadi kita kena hormat diorang dan kita tidak boleh judge diorang kalau diorang marah kita, sebab kalau diorang marah kita maksudnya diorang sayang kita. Kita kena menghargai guru ni sebab cikgu ni banyak berkorban masa dan tenaga untuk kita. Contohnya buat kelas tambahan petang-petang lepas sekolah. Sanggup dia orang buat kelas tambahan untuk tunggu kita, nak kita belajar. Bagi saya pula, cikgu-cikgu ni lah yang didik kita macam daripada segi adab, macam bentukkan personality kita daripada kecil, daripada kita darjah 1 lagi sampai kita orang pun dah sekarang tingkatan 4. Jadi apa yang kita orang dah lakukan, banyak kita orang berjaya dalam muzik sekarang ni pun daripada hasil-hasil guru-guru yang ajar kita orang. Bagi kalian, apakah ucapan yang korang nak sampaikan dekat guru-guru kesayangan korang? Dan sebutkan nama guru tersebut. Guru kegemaran saya ialah mak saya. Mak saya Ustazah. Selamat Hari Guru dan selamat Hari Ibu. Umi, bye. Saya nak berterima kasih dekat Cikgu Mastina sebab telah didik kita orang waktu tingkatan 3 dulu, daripada tak bagus mat sampailah dah kira okey lah sekarang ni mat. Boleh lulus, boleh dapat, kadang-kadang cemerlang juga. Jadi saya nak berterima kasih dekat Cikgu Mastina. Selamat Hari Guru, Cikgu. Saya ingin berterima kasih kepada Cikgu Azra dan Cikgu Santini sebab ajar kita orang muzik daripada Form 1 sampai Form 3. Sampai kita orang dah buat band dah. Selamat Guru, Cikgu Azra, Cikgu Santini. Okay, terima kasih. Kini saya akan menemu bual pelajar SMK Bandar Tasik Puteri. Boleh akak-akak kenalkan diri? Saya Aisyah. Saya Kairin. Saya Aura. Baik. Kenapa kita perlu menyambut Hari Guru? Sebab cikgu kan dah bertunggu lumus ajar kita. So kita kenalah raikan waktu Hari Guru ni. Bagi aku pula, aku rasa kita kena sambut Hari Guru ni sebab kita nak hargai jasa cikgu-cikgu kita. Dah ajar kita banyak-banyak sampai jadi pandai kan. Patut kita hargai sambut Hari Guru. Kita orang sambut Hari Guru ni sebab kita orang sayang cikgu. Oh, sayang cikgu. Sayang cikgu. Sekarang saya bersama dengan salah seorang guru SMK Bandar Tasik Puteri. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Bagi cikgu, apakah perkara yang buatkan cikgu nak jadi seorang guru? Sebab nak seorang guru kan, mestilah cikgu rasa
pekerjaan seorang guru ni adalah satu pekerjaan yang sangat mulia. Semua orang tahu. Okay. Tapi yang betul-betul yang buat buat cikgu ke arah perguruan ni adalah disebabkan cikgu pernah terinspirasi dengan cikgu dulu. Cikgu kepada cikgu dulu. Dia sangat bersemangat untuk mengajar, di mana dia tak pernah, walaupun murid malas ke, murid kurang ajar ke, dia tetap mengajar. Dia tetap mengajar, bagi ilmu dekat pelajar apa semua kan. Okay, sebab itulah cikgu rasa terinspirasi, dan bila cikgu dah sekarang dah jadi seorang guru ni, bila dapat mengajar tu dan budak-budak faham, tu adalah satu kepuasan dia cikgu. Macam itu rasa sama. Kini saya berada dengan penolong kanan petang. Boleh cikgu kenalkan diri? Nama saya Puan Nurul Aida binti Ahmad Nazri, fikir petang SMK Bandar Tasik Utara. Baik cikgu. Dah berapa lama cikgu menjadi seorang guru? Daripada 1 November 2007 sampai sekarang, rasanya tahun ke-18. 18 tahun lah. Terima kasih cikgu. Sama. Kerana sudi meluangkan masa bersama kru TVPSS. Ya, sama. Terima kasih. Mariza, dah habis ke? Dah habis. Jom kita beri sedikit ucapan kepada guru semester kita. Itulah tadi sedikit sebanyak kenangan, ucapan dan penghargaan sempena Hari Guru. Terima kasih cikgu atas segala ilmu, tunjuk ajar dan kasih sayang yang tak ternilai. Jasa cikgu akan kami kenang sampai bila-bila. Kalau anda suka video ni, jangan lupa tekan like dan kongsikan kepada kawan-kawan. Dan subscribe untuk lebih banyak video istimewa seperti ini. Akhir kata, selamat Hari Guru buat semua pendidik di luar sana. Anda adalah wira sebenar dalam membentuk masa depan negara. Baiklah, we got to go. Bye. Jom.